Okey, so saya bermulalah. Saya cerita bagaimana saya bermula menyimpan emas. Asbab dia Tuan Zul lah. Okey, saya baca blog Tuan Zul, lepas tu saya terus ke Facebook dia. Dan saya mula-mula kontak Tuan Zul, saya panggil abang. Sekarang saya menyesal. Okey, so masa tu saya memang tak ada knowledge lah. Saya pun dari segi knowledge tu memang tak ada. Saya bekerja sebagai seorang engineer di sebuah syarikat dan masa tahun 2015 saya seorang staff engineer. Gaji saya sekitar 7,000 lebih. Bayangkan gaji 7,000 lebih tapi dalam bank tiap bulan hujung ada RM10 ke RM100 saja. RM10 ke RM100 saja. Dan hutang saya kredit kad mencecah RM100,000 sebab saya ada 5 kredit kad. Habis kredit kad ni saya minta kredit kad baru. Sebab kita ada kebolehan masa tu dia tak ada limitation. Saya tak tahu macam mana saya dapat kredit kad yang banyak. RSB lah, Maybank lah, CIMB lah, macam-macam kredit kad saya ada. So saya memang sangat takut dan masa tu saya pakai sebuah kereta Camry pun bulan-bulan 1,600 Camry dan sebuah rumah banglo lebih kurang sebulan dalam lebih kurang dalam 2,000 lebih. So saya sangat takut. Saya takut apa? Kalau anything happen dekat saya ni, apa jadi dengan family saya? Apa jadi dengan anak-anak saya? Sebab dalam bank tak ada. Kita ni balik rumah, orang tanya kerja apa? Staff engineer. Wow, hebat kan? Tapi one day saya terpaksa minta hutang ke mak saya. Mak mentua saya. Saya fikir apa? Mak mentua saya ni pencen. Saya seorang staff engineer. Tapi kenapa saya minta hutang dekat dia? Saya fikir macam tu. Dan saya fikir macam mana saya nak ubah hidup saya? Saya nak menyimpan. Saya tak boleh nak menyimpan. Saya bukan tak cuba macam tu Azlan lah. Beg kuning lah, beg biru lah sekarang. Macam-macam tabung haji ada. Bulan-bulan hujung tahun ada 1,200 dalam tabung haji. Tapi kita fikir, duit kan? Otak kita dengan duit ni. Dan saya performa dekat kilang memang best staff. Dan saya pernah dapat kita panggil retention bonus hampir 30,000. Bonus saya sampai 6 bulan pun ada. Saya memang saya mewah tapi saya takut. Saya takut apa? Saya takut anything happen dekat saya. Anak-anak saya ni apa jadi? Wife saya apa jadi? Bukan nak kena lelong kan? Betul tak? So at the end saya ternampak blog Tuan Zul, saya ternampak Facebook Tuan Zul, saya ternampak buku Zero Hutang masa tu. Dan saya baca buku Zero Hutang tu. Saya tertarik dan saya tertarik dengan posting Tuan Zul, saya mulakan simpanan emas. Masa tu 28 hari bulan Julai 2015. Sebab apa 28 Julai? Sebab saya dapat gaji setiap 28 hari bulan. Saya dapat gaji saja, saya tak fikir habis lah. Sebab saya Tuan Zul kata, simpan dahulu, belajar kemudian. Saya terus asingkan 10% daripada gaji saya, masuk dalam gap. 750 bersamaan dengan 5 gram lebih. Sekarang 750 bukan 5 gram, dibalik nak beli 5 gram tak dapat lah. Okay. So apa saya buat? Saya beli 750 5 gram lebih. Saya pun bagi tahu Tuan Zul lah. Tuan Zul kata email dekat Berasawi ya. So, saya pun follow lah. Saya pun tak tahu. Saya simpan. Hujung bulan 8 tu hujung kan. Duit tetap ada RM10 dengan RM100. Lebih kurang tu lah saya tak ingat. RM10 ke RM100. Tak RM50 macam tu. Tetapi beza dia, saya ada 5 gram. Sebelum ni saya tak ada duit. Tapi saya paksa simpan. Dapat gaji saya alis terus. 750 dan simpan emas. Saya ada 5 gram. Okey lah kan. Memang struggle. Tapi kita kena paksa lah. Saya bagi tahu saya kita cut lah apa yang betul. Next, kita paksa lagi-lagi. Simpan lagi 5 gram. 750 masuk the gap. Okay lah. Paksa memang struggle. Tapi at the end kita ada tambahan. 750 banyak lah. Kalau dia hujung bulan saya tinggal RM10 ke RM100 memang banyak. So one day saya fikir benda ni bagus ni. Dan saya ada satu masa tu saya memang terdesak nak pakai duit. Saya nak jual emas. Hampir-hampir nak jual emas saya yang dalam 10 gram tu. Saya fikir sayang pula nak jual emas ni. Kan? Tak payah simpan lah. Kita potonglah apa yang patut. Then survive juga hujung bulan kan. Ada juga RM10 ke RM100. So saya beli lagi 5 gram. So pada bulan 11, setiap bulan 11, kilang saya akan bagi saya stock market. Saya jual stock market saya lebih kurang dapat dalam 20,000. Jiwa ni, jiwa shopping. Tapi 20,000 banyak lah. Saya boleh buat macam-macam lah. Sebab tu, apa saya buat? Saya fikir, bukan nak potong 10% kan? So saya pun ambil 50% daripada duit tu, saya beli emas pada bulan 11. Dan apa jadi, saya pergi branch Bishop kot. Bishop kata, ni dah ambil package dealer. Maksudnya kita beli depan setahun. Setahun kata boleh jadi dealer, contact mentor. Kata-kata dah jadi dealer. Jadi dealer, saya fikir kan. Tapi cuma saya pasang poster dealer tu. Okeylah, tak apa, dah jadi dealer, mentor masukkan dalam grup. Daripada situ, saya dah 2 bulan tu saya fikir, nak buat tak mau buat? Nak buat tak mau buat kan? Tapi duk tengok mentor buat macam best kan. So saya pun saya pakai ilmu kewangan sebab tu. Sejak itulah saya jadi dealer aktif. Dan ada masa saya tenggelam juga kan.
Alhamdulillah sampai sekarang saya kekal aktif lah. Okey, asbab daripada tu, saya dah mula konsisten simpan emas dan hasil tabungan emas saya tu, saya dah cecah 3 bulan, 6 bulan dan sampai 12 bulan. Gram emas yang sama sampai sekarang, beza dia gram emas yang sama bernilai lebih 12 bulan gaji saya sekarang ni. Sebab apa? Sebab apa? Kenaikan harga emas lebih tinggi daripada kenaikan gaji saya setiap tahun. Kan setiap tahun kenaikan gaji setiap emas kan 10% average. Gaji saya 5%, 4%, 5% kan. So kenaikan harga emas tu lebih tinggi daripada gaji saya. So amount 12 bulan tu dah melebihi 12 bulan gaji saya. Tapi gram emas yang sama. Tapi saya tak kacau tu, biarlah kat dia kan. So one day mungkin lebih lagi. So tak apa, kita biar je tu. So bila saya simpan, saya pecahkan tabungan emas saya. Ini untuk settle credit card. Saya capai je 30,000, 15,000, saya jual, saya settle sikit-sikit. Lama-lama credit card pun settle dah. Tapi saya terpaksa endorse dengan AKPK juga situ. Sebab apa? Sebab kita nak block semua hutang kita. Sebab kita ni ada nafsu. Nafsu berhutang ni. Boleh sikit kita nak buat. Kita blockkan dia dan kita settle semua hutang. Dan credit card saya sebut settle. Dan saya ada tabungan lebih. Kebetulan mak saya, dia nak pakai duit. Dan dia nak jual tanah. Tanah tu lebih kurang dalam 40,000. Dia kata nak tak beli. Saya kira-kira emas, oh beli-beli. Dan saya jual emas saya belilah tanah. Bila beli tanah tu terbiar kan. Hutan, tanah tu terbiar. So saya fikir, why not saya buat rumah. Tapi buat rumah tak ada duit. Saya kata pada tahun 2018 saya beli tanah tu. 2019 saya start bina tabungan untuk bina 2 buah rumah sewa di tanah tersebut. Saya paksa, saya ambil masa tu APP baru buat kot. Saya paksa buat APP. Saya bermula dengan 70 gram APP. Paksa simpan sebab saya target nak ada setengah kilo untuk buat rumah sewa. Capai saja 400 gram pertama, saya terus kontak kontraktor tu, saya nak buat rumah sewa. Saya jual masih sikit-sikit based on progress kan. Jual dah siap 2 buah rumah sewa. Alhamdulillah daripada tabungan tersebut, di mana tak dapatkan hasil, saya tukarkan kepada passive income yang dapat hasil setiap bulan RM1,000. Faham tak? So daripada situ, saya dah tahu strategi tabungan emas. Dan saya ada lebihan 1,000 kan, rumah sewa. So tabungan saya lebih cepat untuk dapat lagi 500 gram. So saya dapat dan saya dapat bina lagi 2 buah rumah sewa. Dan sekarang ni Alhamdulillah saya dapat 2,000 passive income daripada rumah sewa saja. Okay. Dan saya ada bantu wife saya lah. Dia beli rumah, saya renovate rumah tu secara tunai dengan emas juga 30,000. Dan saya bagi sewa rumah tu lebih kurang dalam 1,600. So total rumah sewa saya hasil 3,600 setiap bulan. So passive lah. So kami tidur pun kami dapat duit lah. Dan public go lagi, PG mall lagi kan. So alhamdulillah kadang-kadang tak sedar duit gaji masuk. Okay. So tapi semua tu asbab dia apa tau? Satu je, paksa menabung. Dan kita kena ada ilmu. Ilmu tu je 2 buku tu yang tuan-tuan cakap tu. Banyak dah ilmu dalam tu. Kadang-kadang boring-boring saya baca. Bukan kita dah habis baca kan. Tapi kadang-kadang sebelum saya tidur saya selak satu page tu, saya baca bagi hari, just remind kan. Kadang-kadang manusia ni cepat lupa. So asas kekayaan memang menabung. Asas kekayaan bukan dalam pelaburan. Kesilapan kita nak cari pelaburan mana yang terbaik untuk kita dapat kaya. Tak. Kita kena menabung, insyaAllah dia akan dapat. Sebab tu Aziz Jalil kata apa? Nak jadi penyimpan amal senang je. Nak jadi penyimpan amal jadi senang je. Ada duit dan kena bersabar. Konsisten. 3 benda ni kan. Dia cakap dalam MSI baru ni. Kalau tak, memang tak idea. Kalau tak sabar simpan 1 gram, esok tu nak kaya mana boleh. Kan? So simpan. InsyaAllah dalam long term, kita akan bebas kewangan. Saya tak bebas hutang sepenuhnya sebab saya ni nafsu borong tu banyak juga. Kan tak ada, dulu boleh simpan 20 gram. Fikir 30 gram, fikir boleh belikan Belfire, beli 1. Tapi tak apalah. So itu saya keinginan kan. Tapi boleh, okey lah kan. Tapi insyaAllah saya memang plan nak bersara awal. Target dalam umur 40 ke 45 macam tu lah, doakan saya. Okay? Bersama dengan Tuan Azlan dan Tuan SJ. Okay, sebanyak lagi impian saya nak tercapai. InsyaAllah tahun ni kami akan ke Switzerland. Okay, kali ni yang bestnya saya bawa isteri saya lah. Tak tahu isteri saya mungkin lepas ni terpaksa saya berhenti kerja, tak tahu lah. Okay, saja daripada saya. Semoga apa yang kita buat hari ni insyaAllah memberi berkat kepada kemudian hari. Dan kita terus istiqamah menyimpan emas. RM100 sebulan pun dah okey kan. Yang penting konsisten menyimpan. InsyaAllah kita akan capai impian kita. Okay, terima kasih.